2, 3. Oi! Semak weh. Ha. Jatuh mutaku. Tak sampai kaki. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Rumah Musa. Soal lagi apa dan Fitur dah handsome. Okay guys, apa yang Lok Mak dah buat hari ni? Hari ni adalah hari reaction AI team tentang Motor Lokman. So guys, korang nak tengok reaction diorang macam mana? Sebelum saya menuju ke konten reaction diorang ni, korang perlu tahu, dia mulut-mulut AI team ni memang tak boleh dipakai. Memang hancur motor aku kalau kena hina. Aku beli dah super bike apa buat aku kena hina juga. Ada benda je yang tak kena dekat hati AI team. Aish. Korang nantikan motor terbaru saya nanti sekali lagi, okey? Bilik sewa. Tanpa membuang masa, jom kita tengok reaction AI team dan jom kita mendengar kata-kata yang tidak enak didengar tentang motor saya. Tapi saya seorang mental yang kuat. Motor saya tu motor paling laju daripada diorang, okey? Motor Alif Irfan tu saya potong macam tu je. Kalau dia bawa slow lah. So tanpa membuang masa, jom kita pergi tengok reaction AI team. Let's go! Okay, kamu rasa Lokman beli apa? Mereka Porsche? Bukan ini. Mereka Porsche. Kau ada Grab kah? Oh, ada Grab. Pergi lah kalau ada Grab. Okay. Ada apa-apa. Okay, sorry Asla dah jadi slop. Asla ada Grab. Okay, kau rasa Lokman beli apa? Teka-teka. Ducati. Sob kau cap motor kan tadi? Bukan motor. Motor atau kereta? Sebab dia sudah ada motor. Ya, bijak. Karina kau rasa Lokman baru. Betul. Awet baru. Dah dengan Farid dia dah bosan. Ya, betul. Itulah. Aku cari pengganti ni. Apa kabar Farina sekarang? Farina sehat? Sehat. Dia nak kerja. Nampak bahagia. Bukan Farid. Bagilah yang fresh. Kejap. Tunggu Mau juga ni. Kau bukan seorang yang makan. Tunggu, Lokman pergi ambil barang tu. Oke, sekarang Lokman dari situ. So, sekejap. Ada sudah. Sudah aku cakap motor baru. Nak Lokman. Iman bro. Baru. Cak, masuk Cak. Sewa apa? Sewa apa gila? Pak Aisyah beli ya? Pak Aisyah beli ya? Yalah. Ya. Pak Aisyah tadi Pak Aisyah. Bukan Pak Aisyah tengah. Lokman. Tadi kan Lokman. Gila man. GPX Diman bro. Drive dengan aku tak ada pula beli motor. Hai. Dan kamu Kan ni hasil beli tu, hasil Marina. itulah saya. Macam Lokman. Baru tu sebab bila dah sadu naik motor besar sikit. Tapi kadang-kadang kakinya nak sampai. Sampai ya. Boleh dekat. Oke, satu kata-kata untuk dia. Saya kata-kata. Oke, bagi. Tanya kerana telah berjaya tukar motor kurus jadi motor gemuk. Mungkin dia bawa tak betul? Rina. Dia nak ucapkan tahniah dekat Abang Mat. Dia nak ingat dia beli kereta, rupanya dia angkat motor. Motor dulu. Dia memang motor-motor. Belah kereta biar Fa'il angkat. Motor baru boleh korang bersentuhan. share-share. Motor baru boleh bersentuhan sikit dia. Boleh ada. Kalau kena Rina. Dengar Rina tak ada pun macam tu. Dia Fa'il terus macam tu. Kamu kau tengok, bayangkan. Naik dia nak. Macam mana kan naik? Macam naik? Boleh ke? Tengok dah kalau naik ni buat ayah akan tertonggek di situ. Macam bayangkan. Tak sabar tu. Fa'il naiklah baru view tinggi sikit. Sedap di bawah. Kalau Daus suka ni mana Daus? Tak. Daus suka. Okey. Mantap weh. Semua tak ada naik tau. Kain ada seluar. Kita naik je nah. Naik nak bawa tengah. Naik. Nah, share. Ya, share sebab share berseluar. Rina di atasnya. Woi. Posing je, aku nak posing. Pusing. Weh. Naik bongkok.
coi con và sân ôn chết tôn mong sân mơ lúa bao bằng một hà sấm bia đôi ô nó sầm đôi chỉ mùi mai ô nà yêu bóng phim sân đôi gặp bóng ở đây bữa đua cho bên mai mình toàn brown day ôn sông mùa đi à về make my ôi làm để cho mà rót khai nát bò Pan. Hei, lama. Lagi. Aduh. Abi punya special sikit. Aku udah kantor. Dia kantor banyak pun tak. So kita bitar next. Oke, Nek. Oke. Pan, ada rasa mau beli Pan? Hah? Ada rasa tercabar, rasa mau beli. Bukan rasa mau beli. Rasa mau bawa motor dari Sabah pergi sini pula. Tak boleh, tak boleh. Ikut jalan langit. Hey. Nampak lah motor pun lagi. Sini. Yang kan dia? Ni. Ni. Tu. Kau mampu bah. Tu. Tu. Hey. Ni. Ya bang. Smart tak? Kau smart tak sesuai tu. Sesuai lah, aku sadar dah ni. Cuba kau try. Ha? Ya sadar tapi kau kecil. Kau faham tak? Sadar memang sadar. Aku sesuai lah kata. Tak percaya. Try bawa. Kau je tipu. Nak. Ya. Syami, kau rasa Lokman beli apa? Kau jangan cakap sembarang. Aku benci mulut tu. Kau rasa Lokman beli apa? Kau nak aku cakap tak? Kau rasa Lokman beli apa? Lokman rasanya dari bisnes sayang memang. Okay. Kau sebagai siapa nama? Bukan sebab demo. Bukan, siapa nama? Adam. Adam. Kau memang Kau rasa Lokman beli apa? Lokman beli apa? Oh, tu bawah ni tu Lokman ni. Tekan. Lokman beli cincin tu. Lokman beli cincin. Beli cincin untuk Majlis. Takkan hanya bercinta mesti nak kena kahwin. Majlis sampai ke tak? Aduh. Ya, keluar dah. Kejap, tutup mata dulu, tutup mata. Kendaraan ke? Jom. Sudah, buka lah. Syami. Dah sampai dah pun. Terima kasih support dan konten yang aku telah beli. Dan alhamdulillah aku dah start beli motor baru. Ini achievement aku selepas kereta. Selepas. Dan terima kasih sebab join konten aku. Dan Konten aku ni. konten kau. Baik kan? Ni di mana? Oh, itu kan. Aku duduk je, Ben. Ben, aku duduk, Ben. Kenapa nak menghina gitu? Tak sesuai. Tunggu aku nak keluar dah motor ni. Aku nak keluar dah motor ni. Duduk. Nak jual ke? Tahu lah, aku pakai baru jual. Tapi tu tanya, kau memang dia suka beli motor Hyundai Megah je ni? Dah tak ide. Megah dah. Kau try bawa? Try bawa beli? Tengok lampu belakang dia. Aku ikut Ducati punya style. Tak adakah ini cara? Ini kena buka lah. Tak adakah ini cara kau nak ikut abang? Ah. Viral ke apa tak? Tapi abang tak pandang yang ni. Tak pandang. Semalam konten semalam. Dia duduk lah. Dia tak bawa. Ni buntut berkudis kalau abang ni. Apa? Apa macam marah sangat lah. Bunyi pun abang segan nak bawa. Mula-mula start. Ni dulu dia kutuk. Dia kutuk tu dulu. Bunyi enjin siap bunyi blok. Paling tak pun nanti masa editing ni buatkan volume bagi nampak dengar. Tak mau tukar. Tukar suara lain. Tak apa tukar tak apa yang ni. Betul ni. Kau sanggup tukar Spotify kau ni. Bawa. Oh ni motor. Dah tu. Fikir. Kau sweat ke dengan Aiman? Tak, Aiman bukan motor ni. Aiman motor yang ni. Ada 25. Dah bawa. Betul nak bagi tahu orang ada nombor flat orang.
Sabar aku baru tak sampai 2 hari lagi. Betul-betul nak bagi tahu ada Nah, ni kalau selit kat kereta patah kan? Panjang tu kelas dia. Okay, dia lawan macam mana? Oh, terlanggar pula BM. Betul tu, meh, motor kau ni meh. Ya. Punya perut pun dah macam sini tu. Weh, tak sah kan? Pergi je sempat balik macam dah faham dah. Benar? Kata baru ni? Kan kau hadiah kau Pak N ni? Selalu Pak N naik Grab kan? Janganlah cakap begitu. Naik Grab, lepas ni ada lah. Ni kompres, satu jalan sekali. Lepas ni Pak Dok atas tank. Pak N atas tank tu. Aiman apa? Motor dia lah. Betul Aiman dapat motor Pak. Taklah pinjam je. Oh. Ini kena dengan kau. Aku tak kena tadi. Ya, Mi. Ngam-ngam badan Mi. Takkan lah. Kau kena pakai tu. Takkan. Hello Kitty yang ada dalam. Takkan. Tonggek tu dam. Ada stand. Ni okey. Apa aja? Sakit. Dah, elok pegang dua tangan. Nah, itu okey, motor dia okey semua. Yang tak okey side mirror tu. Masalah macam orang tu pengen ikut syarat tu ada kanan. Tak payah pun lagi. Wah, okey, at least okey sikit. Aku tak pegang ni. Ada pegang yang elok dua-dua tangan kan. Teka. Oh, ni motor baru habis ke? Weh, takkan kau badan besar kau bawa motor ni weh? Kau badan kecil macam tu angkat motor ni. Sampai ke kaki? Sabar. Meh, aku nak cakap satu benda kan, Meh. Lepas aku dah test pick up dia, aku rasa aku boleh lumba dah dengan awak. Serius tak? Kau dah boleh lumba dengan Ni awak. motor sewa ke? Dah. Motor sewa je. Tak percaya nak main banyak duit weh. Kalau dekat Krabi ni buat motor sewa. Tidak weh, tengok weh kaki kau sampai Tapi kena je, Meh. Rasa macam nak tukar pula ah. Cuba asal lah aku tak ambil 2502 ni 200. Cuba kena ni dah. Ni kalau kau ngapain naik, tak cukup tak betul. Dia minat motor-motor tadi sebab boleh break cepat. Ya Oh, doh. kau ambil yang rendah tu, lepas tu sampai kaki. Biasa. Bawa. Ini bawa. Tidak tak nak. Aku motor dah. Cuba bawa Meh. Kita bawa. Kecil dah, Meh. Ini kalau tumpang ni. Kalau kaki pun nak jengkit-jengkit. Diam. Motor nak sendiri ya. Ini kalau tumpang ni Meh. Ni nak lari Roblox pakai masa. Lari masuk ke masa. Oh, sikit-sikit lah. Oli pun sebab macam ni tu. Jangan. Oh, kan? Ya, tu stroke. Ya, bagus juga. Kalau dia beli dapat kemas lagi.